Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Ramadan Karim. Hari ini saya nak sentuh sikit tentang desakan PAS Pulau Pinang supaya TKM 1 Pulau Pinang letak jawatan kerana dikaitkan dengan laporan SPRM. Desakan kemain, lantang kedengaran, seolah-olah keputusan telah pun dijatuhkan. Tapi dalam masa yang sama, hari ini seorang Exco Kerajaan Negeri Terengganu ditahan SPRM dan dikabarkan bakal didakwa dalam masa terdekat. Soalannya sekarang, mana suara sebelum ni? Mana prinsip yang sama? Kedengaran. Inilah sebabnya kita kena berlaku adil dan konsisten. Kita kena bijak dalam membuat penilaian. Jangan bila melibatkan pihak lawan, kita cepat-cepat menghukum. Tapi bila melibatkan kawan-kawan kita, kita diam pula. Kita kena ingat, dalam negara kita ni ada proses, ada undang-undang, ada siasatan, ada pendakwaan, ada mahkamah. Biarlah proses dan berjalan dengan adil. Kita bukan juri, kita bukan hakim. Kita bukan pendakwa raya. Kita bukan orang yang boleh menjatuhkan hukum. Jangan kita menghukum disebabkan persepsi dan sentimen politik semata-mata. Kita kena jadi orang yang bijak dalam menilai. Kalau betul kita nak perjuangkan integriti dan keadilan, prinsip itu mesti terpakai kepada semua. Bukan pilih-pilih, bukan kawan, bukan lawan semata-mata. Jadi, sebelum nak mendesak sesiapa letak jawatan, sebelum kita nak menghukum, menjatuhkan hukum di media sosial, ingatlah, keadilan ni bukan milik seorang. Keadilan mesti berdiri atas prinsip yang sama untuk semua orang. Biar proses berjalan, biar mahkamah tentukan. Itu lebih matang, itu lebih adil dan itu lebih berprinsip. Selamat berpuasa, selamat berbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.